So ramai orang tanya locong ni apa Cik Dayang? Locong ni apa? Okey, mari Cik Dayang tunjukkan. Lagi dah berkali-kali ya. Teknik pembuatan locong Cik Dayang. Mari Cik Dayang tunjuk. Ni locong. Seterusnya apa yang kita nak masukkan pula? Okey, ni kadang-kadang Cik Dayang bagi nata di koko, kadang konyak jelly. Jangan risau, kita suka satu scoop ni juga. Yang ni dia meletup-letup crunchy dalam mulut water snack kita. Bubur pula sagu. Jangan risau, kita tetap pakai scoop yang sama. Okey, ni kita punya jelly buat sendiri, rasa masam-masam manis. Lepas tu tengok pula ni. Ni yang konyak jelly. Okey, ni adalah bahan yang Cik Dayang masukkan dalam kita punya locong ketagih. Lepas tu apa yang buat dia ketagih? Okey. So Cik Dayang ada buat krim special yang mana hak ni bukan krim cheese hampa. Krim dia ni kita R&D berkali-kali, nampak? Bukan aiskrim ya, bukan. Krim ni bukan krim cheese, bukannya ada tadi orang kata apa mayonis, bukan. Bukan. Nampak macam ni? Tak siap lagi. Okey. So Cik Dayang tunjuk pula dekat apa kita nak tuang pula dia punya kuah susu. Kuah susu ni pun Cik Dayang buat sendiri. Kita adjust, kita R&D. Bukan susu biasa. Dan susu ni ada campuran bahan yang lain, penyedap dia. Okey. So susu ni pun kita suka supaya hampa dapat sukatan yang orang kata bila makan tu perfect, rasa sempurna, tak lari banyak. Okey, hampa tengok nah. Nampak? Tu. Hampa tengok. Tu dia. Tu dia. Pekat, likat, melekat sebekah lagu ni. Okey, nampak? Nampak menarik, cantik, menarik, tertarik. Kau memang debom. Okey, tadi Cik tak buat apa tau. Ni. Tok buang kat atas. Satu scoop macam ni. Hampa boleh makan sebekah ni 2 orang. Kat saya Cik kata 2 orang. Allah, 2-3 mulut ni. Kalau macam ni boleh makan 2 orang. Apa tengok? Apa rasa boleh makan 2 orang ke 3 orang? Tu komen kat 2 orang ke 3 orang. Lagi satu, jangan lupa jumpa Cik Dayang dekat SACC Mall Shah Alam pada 27 dan 28 Jun 2026. Bermula pukul 5.30 petang sampai habis. InsyaAllah Cik Dayang jumpa dengan orang-orang Shah Alam. Macam mana nak cari Cik Dayang punya locong dan juga kapurung Cik Dayang? Apa tengok ni banner Cik Dayang ni, nampak? Kita craving by Cik Dayang. Cik Dayang rasa tak ada orang lain lagi jual locong dengan kapurung ni. Okey, Cik Dayang tunjukkan dekat hampa cara nak makan dia pula. Cik komen nak tengok nak makan dia lagu mana.